Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuraina Syakila binti Yusmi, wartawan TVPS Saujanians, melaporkan bahawa pada hari ini sedang berlangsungnya Majlis Perasmian Pesta Buku Negeri Sembilan tahun 2025. Para pecinta buku dan penggemar ilmu dijemput memeriahkan Pesta Buku Negeri Sembilan 2025 yang bakal berlangsung pada 25 hingga 29 Jun. Bertempat di Media Mall Seremban Negeri Sembilan. Pesta tahunan ini dianjurkan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan bertujuan menggalakkan budaya membaca di samping menyediakan ruang interaksi antara pembaca, penulis dan penerbit. Mari kita menikmati kemeriahannya bersama-sama. Bertemu lagi di dalam pesta berwarna-warni. Setahun hanya sekali dinikmati kemeriahan hari ini. Bersempena dengan Majlis Perasmian Pesta Buku Negeri Sembilan dan pelancaran Dekad Bahasa Kebangsaan peringkat Negeri Sembilan tahun 2025. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Pesta Buku Negeri Sembilan dan pelancaran Dekad Bahasa Kebangsaan peringkat Negeri Sembilan tahun 2025. Juga keluarga tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya bersama YB Datuk Muhammad Zafir, Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, merangkap Pengerusi Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Kami dari SMK Bukit Sarjana. Terima kasih kerana sudi ditemu ramah oleh pihak kami. Ya. Senang sekali. Boleh ke YB Datuk kongsikan harapan terhadap penganjuran Pesta Buku Negeri Sembilan pada tahun ini? Okey. Terima kasih kerana sudi menemu ramah saya. Okey. Pesta Buku Negeri Sembilan ini diadakan sebenarnya pada setiap tahun. Ia bertujuan untuk memupuk semangat suka membaca di kalangan rakyat Negeri Sembilan, khususnya kepada para remaja, pelajar sekolah dan juga masyarakat dewasa. Kita sedia maklum dengan kemajuan teknologi pada masa ini, buku juga boleh dibaca secara elektronik atau e-book, kan? Tetapi pada masa yang sama, kita masih lagi memerlukan pembacaan melalui buku-buku yang dicetak, ya? Di mana buku-buku yang dicetak ni kebanyakannya boleh kita perolehi di peringkat perpustakaan ataupun pusat sumber sekolah, dan di Negeri Sembilan kita ada perpustakaan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan. Jadi pesta buku ni dianjurkan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan tujuan untuk menyemarakkan semangat cinta membaca. Apa juga buku-buku yang memberi manfaat dalam meningkatkan ilmu pengetahuan kita sebagai rakyat Malaysia. Baiklah. Okey, akhir sekali, apakah pesanan YB Datuk kepada para pengunjung yang hadir ke Pesta Buku ini? Okey, saya menyuruh kepada para pengunjung supaya mengambil peluang selama 4 hari ini, mulai hari ini sehingga petang Ahad nanti, untuk mengunjungi Maidan Mall di mana berlangsungnya Pesta Buku Negeri Sembilan tahun 2025. Kerana kita mempunyai 35 orang pempamer yang menyertai Pesta Buku ini, dan rakyat Negeri Sembilan boleh mendapatkan bahan-bahan bacaan yang bermutu tinggi, dan ada juga penulis-penulis buku tersebut ada bersama kita, dan mereka yang membeli buku lebih daripada RM50 akan layak untuk mendapat cabutan bertuah yang akan diumumkan menangnya pada petang Ahad 29 Jun nanti. Oh, baiklah.
Terima kasih YB Datuk Sama. kerana sudi ditemu ramah oleh Kak Kau. Sama. Terima kasih. Hai, kini saya bersama Puan Berdiana binti Haji Ibrahim, penolong pengarah PPANS. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum Apa khabar? warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, terima kasih. Bolehkah saya bertanyakan beberapa soalan? Okey, boleh. Okay. Kenaan apa tu? Pertama sekali, saya nak tanya, apakah perasaan Puan apabila melihat ramainya pengunjung yang hadir ke Pesta Buku Negeri Sembilan pada tahun ini, walaupun baru sahaja 2 hari berlangsung? Okey. Alhamdulillah ya, saya sebagai wakil penganjur Perbadan Pusaka Awal Negeri Sembilan, kami amat rasa suka hatilah dan gembira di atas sambutan yang diberikan oleh seluruh masyarakat di Negeri Sembilan untuk 2 hari pembukaan Pesta Buku tahun ini. Dan sepanjang sehingga hari Ahad ni kami harapkan lebih ramai yang hadir sebab banyak buku-buku baru yang dijual oleh pembawa buku lah. Baiklah Puan, soalan terakhir. Apakah harapan Puan, maafkan saya, sehingga hari terakhir pesta buku ini dijalankan? Okey, harapan saya semoga majlis pesta buku ini dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baiklah sehingga hari Ahad. Dan banyak lagi aktiviti dan program-program yang kita telah susun. Dan diharapkan semua datanglah sebab walaupun besok hari cuti, tapi kita harapkan datang bersama keluarga lah, anak-anak bersama keluarga sebab banyak dah program yang kita susun. Harapan. Saya harap ramai masyarakat kita datang pesta ini untuk memeriahkan Pesta Buku Negeri Sembilan. Ajak kawan-kawan semua datang. Terima kasih Puan kerana sudi ditemu ramah oleh pihak kami. Orang ramai masih berpeluang untuk berkunjung dan menyertai aktiviti-aktiviti yang berlangsung sepanjang minggu ini. Masuk adalah percuma dan terbuka kepada semua golongan masyarakat. Ayo, rebut peluang keemasan ini untuk meriahkan Pesta Buku Negeri Sembilan 2025 dan semarakkan budaya membaca dalam diri dan keluarga anda. Saya, Nurainah Syakila binti Yasmi, wartawan TVPS Saujanians, menetek liputan melafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saujanians Rising Stars. Up Nagori.